Alhamdulillah. Oh, padu. Padu je, saut je. Le, bawah, rut bawah. Lah, lesen. Assalamualaikum guys. Selamat datang di YouTube channel Lang Ketuk. Apa khabar korang semua? Sihat? Aku doakan korang sentiasa sihat, murah rezeki dan panjang umur selalu. Video kali ini berkisahkan trip aku memancing ikan siakap di muara sungai. Dan untuk part 1 itu hari aku berjaya menaikkan ikan siakap yang agak besar dengan berat 4 kilo. So trip tu bukan habis dengan ikan tu saja. Alhamdulillah waktu tu kami berjaya menangkap beberapa ekor ikan lagi dan korang kena layan dekat part 2. So sambil tu korang jangan lupa support aku. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Thank you guys. Alhamdulillah. Jom layan. Bagilah dulu. Ingat gewang tu. Okey, jai kena dah. Tukar udang balik. Saya tukar udang lah. Macam tu saya tukar udang. Sikit je, banyak. Le, bawah, rut bawah. Le, bawah, rut bawah. Tegang. Bagi kat abang tu. Tegak naik kan, bagi abang tu. Rut, tekan. Tam. Boleh lah, lesen. Urut. Ambil gambar dulu. Anjir. Cakap. Macam dekat kampung Setewa tu. Lagi kecil. Dia cendol lagi. Ada lagi lah situ. Dia main situ aja. Aku tadi tarik ni. Ni Fred. Sedap lah ni. Berberat member.
Itu. 1, 2, 3. Itu video. Lah, lesen. Lesen dulu. Di bawah je lah. Rupalah udang kering lah. Ambil lah udang. Mana tu? Tempat depa parking. Oh. Mana pohon tua lemak tu. Saya rekod saja sebelah kiri tu. Situ lah. Rekod foto apa? Kaki rekod lupa. Udang. Ada? Ada. Oh, padu. Padu je, saut je. MG. Apa ni? Berapu. Saut je. Oh, kami Dia tahu mesti. Paling besar tu 8 setengah. Rupa dia makan kat dalam setengah. Tak tampak lah. Kalau dia makan dalam ni lah. Jamin banyak. Aku dalam. Kembali. Dia sedap. Ini kan kopi. Soalan. Dah banyak buat pukul. Aduh. Ya. Dia punya kita punya. Apa kerapu ada dah memang Kerapu ada. Makan sekali. Okey geng, habis part tu. Alhamdulillah kita orang berjaya mendapatkan beberapa ekor ikan lagi dan insya-Allah kami pasti akan hadir lagi ke spot ni. Korang jangan lupa like, share dan subscribe YouTube dan channel untuk video seterusnya. Assalamualaikum.